Wah, luar biasa. Tengoklah keindahan ini. Tanpa ragu, video ni memang akan banyak membantu kamu sebab mungkin kalau kamu dah sampai sini, kamu dah cuba bermacam-macam cara untuk membiak tanaman. Kamu potong keratan, tanam, tunggu tapi tak menjadi. Dan kalau menjadi pun biasanya dengan tanaman yang senang-senang je. Apa yang kamu tengok di sini tak termasuk dalam kategori itu. Keratan-keratan ini adalah dari pokok pi, limau dan magnolia. Tanaman yang memang susah nak berakar. Tapi tetap di sini semuanya dah berakar dengan sempurna. Bukan sebab ada apa-apa yang istimewa, tapi sebab guna kaedah yang memang betul-betul berkesan. Kalau kamu sampai sini sebab cari cara yang betul, semula jadi dan sah, sama ada untuk tanaman yang senang atau yang susah, memang kamu dah berada di tempat yang tepat. Sekarang kita mula dengan bahan-bahan yang diperlukan. Dan awal-awal lagi saya nak bagi tahu, kita tak perlukan banyak benda pun. Pertama sekali, satu baldi plastik. Saiznya tak kisah, ikut berapa banyak keratan yang kamu nak biakkan. Kita juga perlukan pasir. Boleh guna pasir silika, pasir pantai atau pasir binaan, mana-mana yang kamu ada. Tapi yang paling penting, pasir tu mesti betul-betul bersih dan dah dicuci dengan baik. Selain itu, kita juga perlukan kapas, serbuk kayu manis, sehelai daun lidah buaya, air oksigen, hidrogen peroksida, penyembur air, kain nipis yang bersih dan luk sinar, serta 2 sudu kecil daun pokok willow yang nanti kita akan guna untuk sediakan air siraman. Daun pokok willow, kalau anda tak tahu di mana nak cari, jangan risau sebab di bahagian bawah dalam deskripsi saya akan sertakan di mana boleh dapatkannya. Walaupun biasanya daun ni boleh didapati di mana-mana kedai herba. Sekarang kita beralih kepada pasir. Untuk saya akan guna lebih kurang 5 kilo pasir. Tapi anda boleh sesuaikan ikut saiz bekas yang anda guna. Cara nak cuci pasir ni sangat mudah. Ambil pasir tu, masukkan dalam baldi, tambah air, kacau dan tukar air beberapa kali sampai air jadi betul-betul jernih. Bila dah bersih, kita akan nyah kuman pasir tu. Tambah air sekali lagi dan 1 sudu kecil air oksigen, hidrogen peroksida, kacau elok-elok dan biarkan selama beberapa jam. Lepas dah cukup masa, buang air itu dan ratakan pasir atas permukaan yang bersih, contohnya atas plastik baru, dan biarkan di bawah matahari supaya pasir itu betul-betul kering dan bersih. Sekarang kita pergi ke baldi. Kita akan buat satu lubang kira-kira 3 cm dari dasar baldi. Tak perlu tepat pun. Lubang tu nanti akan jadi penanda paras air kita. Letakkan secebis kapas untuk menutup lubang tu supaya air boleh keluar tapi pasir tak terlepas. Lepas dah siap, masukkan semua pasir tadi. Tujuannya, kita nak ada lebih kurang 3 cm air di bawah dan 3 atau 4 cm pasir di atasnya. Dengan cara ni, air akan naik secara kapilari, sentiasa memastikan kelembapan yang ideal. Sekarang, barulah kita beralih kepada keratan batang. Kita potong keratan batang pokok pir, limau dan magnolia. Kita bersihkan betul-betul, buang daun yang tak perlu dan sediakan semuanya. Sekarang, ambil sehelai daun lidah buaya dan sapukan pulpa pada semua bahagian luka keratan. Lidah buaya melembabkan bahagian potongan, membekalkan fitohormon dan melindungi pada hari-hari awal. Selepas itu, kita taburkan serbuk kayu manis pada semua bahagian luka. Kayu manis adalah anti kulat semula jadi yang sangat hebat dan akan mengelakkan masalah kulat serta reput. Sekarang kita letakkan keratan batang ke dalam pasir pada kedalaman lebih kurang 3 cm. Tak perlu ukur, asalkan keratan itu kukuh dan betul-betul terletak. Dan sekarang tiba bahagian penting sebab di sinilah kebanyakan sistem mula gagal. Sekarang kita akan sediakan racun kulat semula jadi. Dalam 1 liter air, kita tambah secubit kayu manis, kacau rata dan tapis campuran itu menggunakan penapis kopi atau kain nipis. Sembuhkan keratan batang dan seluruh kawasan sekeliling dengan rata. Langkah ni nampak macam tak penting, tapi inilah yang akan mempersiapkan segalanya untuk langkah seterusnya. Sekarang kita akan sediakan air siraman, tapi kali ini prosesnya sedikit berbeza. Di sini, saya guna ceret elektrik untuk mendidihkan air, tapi sebenarnya boleh saja guna periuk atas api tanpa sebarang masalah. Cara yang kamu guna tak jadi masalah. Perkara pertama yang kita buat ialah didihkan 1 liter air. Kita panaskan 1 liter air itu sampai mendidih. Bila air dah mendidih, kita tuang ke dalam jar atau bekas kaca
dan masukkan 2 sudu besar daun willow. Dan sekarang kita kena tumbuh. Biarkan ia rehat sampai air jadi suam atau sejuk. Bila air dah suam atau sejuk, tuang semua ke dalam jug. Tapis dulu untuk buang daun-daun tu. Dan sekarang, bila dah tapis, kita tambah 1 sudu kecil air oksigen, 10 volume atau 3% kepekatan. Sama macam yang ada dalam peti kecemasan. Kacau betul-betul dan air kita dah siap. Sekarang, siram terus ke seluruh kawasan dalam baldi sampai nampak air mula keluar dari lubang yang kita buat tadi. Bila air dah keluar, kita berhenti. Tak perlu tambah lagi. Sekarang, tutup baldi dengan kain nipis, bersih dan lot cahaya, sembuh sedikit air pada kain tu dan kita cipta mikroklimat yang stabil. Letak baldi di tempat yang tak kena matahari terus dan tak berangin sebab angin boleh buat keratan tu bergerak dan itu kita tak nak. Kalau suhu antara 18 hingga 30 darjah, memang terbaik. Tapi kalau tak ada suhu macam tu, boleh letak dalam bilik atau garaj. Dan poin seterusnya ni penting sebab sekaranglah paling senang semua boleh rosak tanpa kita sedar. Penjagaannya sangat mudah. Setiap 3 atau 4 hari, kita buka kain tu, sembuh dengan racun kulat semula jadi dan tutup balik. Cara pembiakan macam ni biasanya dibuat masa bulan mengurang. Bukan sebab ada magic, tapi sebab dah diperhatikan. Masa fasa ni, getah pokok lebih banyak berkumpul di bahagian bawah batang dan itu bantu akar tumbuh. Tak wajib pohon, tapi kalau boleh buat macam tu, lagi bagus. Dan sekarang, kita sampai ke bahagian yang semua orang tunggu-tunggu. Selepas 6 hingga 8 minggu, bergantung pada suhu, jenis pokok dan keadaran, inilah hasilnya. Dekat sini, kita dah ada keratan yang betul-betul berakar dengan akar yang sihat, terbentuk elok dan aktif. Apa yang kau tengok ni bukanlah sesuatu yang kebetulan atau hanya berkesan untuk satu jenis pokok je. Dan aku nak tekankan benda ni betul-betul. Kaedah dan cara ni memang direka khas untuk pokok, pokok buah-buahan dan tumbuhan yang susah nak dibiarkan, yang susah nak berakar dan biasanya degil. Dan kalau kau tertanya-tanya sama ada cara ni boleh guna untuk spesies lain, aku terus terang cakap memang boleh. Dengan sistem ni, kita boleh hidupkan pokok yang sangat susah bila kaedah lain tak menjadi. Sekarang, bila kita dah ada keratan yang dah berakar, langkah seterusnya memang mudah tapi penting. Apa yang kita buat ialah pindahkan keratan tu ke dalam pasu kecil supaya pokok tu boleh biasakan diri perlahan-lahan dengan media macam tanah. Kena ingat, sebelum ni dia tumbuh dalam persekitaran tasir dan air, jadi perubahan tu kena buat perlahan-lahan. Medium yang digunakan boleh jadi medium universal, yang biasa-biasa saja, tak perlu yang istimewa. Kita letakkan keratan tu, isi pasu dan siram sikit saja. Cukup untuk padatkan medium dan bantu akar bersentuhan dengan tanah. Jangan sampai air bertatur. Lepas tu, biarkan pokok tu sesuaikan diri dan mula membesar. Dan sekarang, kalau kaedah ni membantu kau, kalau ia dah jelaskan kenapa cubaan sebelum ni tak berjaya dan sekarang kau faham macam mana nak biarkan pokok dan pokok buah yang susah, beritahu aku ya. Satulah, like sebenarnya sangat membantu supaya kandungan macam ni boleh sampai kepada lebih ramai orang yang perlukan. Kalau ada apa-apa soalan kan, kalau kau nak aku cuba kaedah ni dengan pokok lain atau pokok buah lain yang susah, tinggalkan komen dan kita tengok sama-sama. Dan kalau kau masih belum subscribe ke saluran ni, jangan lupa subscribe dan tekan loceng sebab kat sini kami sentiasa kongsikan kaedah yang betul-betul berkesan, semula jadi dan terbukti supaya kau tak lagi rugi pokok dan mula dapat hasil. Jumpa lagi dalam video seterusnya.